Ustaz pernah tanya pada Tok Guru Ustaz, Tok Guru Haji Ahmad. Tanya anak-anak tu ni, tanya hati ke hati. Bang Guru, kau mau panggil Patih Haji. Saya nak tanya, cara bila Tuan Guru nak ngadap Allah Ta'ala, nak korek tu, yelah hak beri kita tu sikit je lah. Biar padan lah. Gona masa Tuan Guru nak sembahyang. Terus terang je dia cakap mudah, tak payah mana. Tapi mana kita tahu dah, inilah pegangan. Sekadar yang diberi ke Ustaz lah. Jangan kabur hak dalam ilmu dia. Dalam fikiran dia orang alim kan. Tapi sekadar diberi ke Ustaz. Dia kata saya mat, bila saya nak sembahyang, saya berdiri tegak dulu. Yang pertama, saya rasakan ada Allah. Nampak? Tepat dengan kita bincang dah. Dia rasa ada Allah Ta'ala. Dia kemas kat waktu. Rasa adanya Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala tiada permulaan. Tak pernah tak ada lah. Maknanya kidam lah tu. Tiada permulaan. Dan adanya Allah tidak ada kesudahan. Bakal lah tu. Dan adanya Allah tak ada persamaan. Dia bukan tiga. Dia dah rasa betul-betul Allah ada. Tiada permulaan. Tiada kesudahan. Tiada bandingan. Mana tak ada bandingan tu. Tapi ada tetap ada. Itu saya takbir. Allahu Akbar. Jadi perasaan Tok Guru dalam 3 dimensi itu. 3 dimensi. Rasa Allah ada. Allah tiada permulaan. Allah tiada kesudahan. Dan Allah tiada bandingan. Faham tak? Ini Ustaz beri intipati betul ni. Ini hati perut Tok Guru tu Ustaz sampai pada tuan-tuan. Itu yang dia. Kemudian dia takbiratul ihram. Artinya kemungkinan lah sepanjang Allah Tuan Guru sembahyang tu dia ingat gitulah. Ada Allah. Tidak ada permulaan. Tidak ada kesudahan. Tidak ada bandingan. Baca Fatihah, baca benda tu baca lah. Tapi dalam hatinya. Itulah tauhid. Itulah hakikat tauhid. Yang paling utama sekali, tak seumpama dengan makhluk. Itu dia. Intipatinya. Faham tuan-tuan ya? Ada pula orang lain, Tok Guru lain, ulama' lain pula. Bila dia berdiri nak sembahyang, dia soal jawab dulu. Baiklah, ada alam, tanda ada Allah. Kalau alam tak ada, kita dah bincang dulu kan. Allah ada ke tak ada? Allah tetap ada. Jadi pandangan mata hati orang, dia merasai wujudnya Allah sebelum ada alam. Dia masuk situ. Dia berdiri kiam, nak tegak je sembahyang, sebelum dia takbir Allah Akbar, dia rasa alam ni tak ada. Allah sendirian saja. Belum buat alam lagi. Tapi Allah tetap ada. Jadi dia duduk di dimensi itu. Allahu Akbar. Allah sendirian saja yang ada. Terus dia semayang, dia baca Fatihah, baca benda, okey. Jadi bila rasa Allah sendirian je, tak seumpama makhluk. Makhluk tak ada masa tu. Sendirian saja Allah Ta'ala. Dalam keadaan laisa kamitslihi, tak seumpama dengan makhluk. Boleh tuan-tuan ya?